Bos, pakai stick apa tu? Ini adalah stick daripada KW. Kita panggil dia selfie stick pole lah. Lebih kurang macam tu lah. Nampak ada lambang KW kat sini. Stick dia ni boleh naik sampai 1.2 meter macam tu. Dia twist and lock saja. Kita twistkan ke kiri untuk kita buka. Kita buka lah dua-dua. Yang pertama dia akan naik yang macam ni. Lepas tu kita lock. Tu yang atas ni naik lagi. Lepas tu kita lock. So dia tinggi macam ni tau. Dia setinggi macam ni. Atas ni kita letaklah kamera 360. Kita punya X5 ke, kita punya Akaso ke. Sebab kita nak dapatkan dia punya view yang macam ni. Nampak motor, boleh nampak kawan-kawan. Lepas tu kawan-kawan belah kiri dan kanan, right. Dia macam tu lah. Jadi yang ini saya pakai yang Ulanzi punya. Kalau kita masuk, kita twist saja. Ini adapter Ulanzi lah. Jadi yang ini memang sangat-sangat berguna lah. Sebab yang ini dia ada anti-theft lock. So dalam ni dia ada Allen key. Kalau kita ketatkan, dia tak boleh buka. Di bawah pun sama. 1, 2, 3. 3 anti-theft lock memang dia bagikan sekali. Dia lebih kukuh dan dia lebih ringan lah. Sebab dia material dia aluminium alloy. Kalau kita nak buka, turun saja satu pun tak ada masalah. Satu je. Lepas tu kalau saya tak guna, longgarkan, masuk balik, lepas tu ketatkan. So dia tak adalah ternaik. Macam tu je. Nampaklah pull dia sikit macam tu. Nampak yang tu paling touring. Jadi benda ni sangat berguna lah kalau korang jenis yang kaki ride lah, group ride ke. Kalau korang nak record diri korang sendiri ke, macam ni. Lepas tu nak pusing ke depan pun boleh, tak ada masalah. Memang ngam. Yang biasa, link ada kat bawah. Beli sekarang.